Ya. Beritahu Kemudian yang keempat, ni dia baru masuk kepada yang keempat, kelima. Yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9 ini mengikut mazhab Syafi'i. Mazhab-mazhab lain ada juga yang mengatakan perkara itu tidak batal. Yang keempat, memasukkan sesuatu benda dalam rongga yang terbuka dengan sengaja. Lubang hidung, lubang telinga, lubang dubur. Dia masukkan sesuatu. Korek telinga kan, masuk korek telinga, batal puasa. Pergi masuklah jari, pergi masuk jari, korek hidung, puasa, batal puasa. Kemudian yang keempat, kelima, muntah dengan sengaja. Dia saja muntah, dia pergi masuk jari dia dalam tanah tekak, akhirnya dia muntah. Itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, keluar haid dan nifas. Tengah-tengah puasa terasa keluar haid, pergi cek memang ya, maka hari puasa hari itu tak dikira, cancel lah. Tak kira. Baik, kalau kita dah kering Ustaz, tapi belum mandi, boleh tak kita berpuasa? Boleh. Dia bukan macam solat ya. Kalau kita dah kering, misalnya kata kita dah ni, tak apa, kita share. Akak-akak boleh turunkan kepada anak-anak, anak-anak perempuan kita. Dia dah kering dah. Dia cakap, mak saya dah boleh, dah tak ada apa dah mak, dah clear dah. Boleh tak saya puasa mak? Boleh. Boleh puasa. Kalau dia kering bermula daripada waktu malam. Malam dia nak puasa tu, besok pagi macam kata malam tadi, dia dah kering dah. Tapi dia belum mandi lagi, sebab dia nak tunggu 24 jam kan. Kan dia ajar oleh salah kita, kena nak tunggu, nak pastikan tak ada lagi darah keluar, kena tunggu dalam masa tempoh 24 jam. Dia nak tunggu tu, jadi dia tak mandi dulu. Tapi dia boleh niat puasa tak? Boleh. Dia boleh niat puasa. Kalau takdirnya besok sampai 24 jam tu dia, sampai siang tu tak ada lagi darah keluar, maka puasa besok hari tu dikira satu hari. Dia berbeza dengan solat. Kalau solat selagi belum mandi tidak boleh solat. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Benda tu banyaklah perbahasan ni. Baik, kemudian yang seterusnya gila. Gila. Gila memang betul lah. Gila sama ada gila berkekalan ataupun gila sementara. Kalau dia pening kata, waktu dia apa tu, mana tak puasa itu tidak buat. Kalau berlampauan gila je sampai satu hari, maka hari itu dikira tak puasa, maka dia kena ganti pada hari lah. Dan yang seterusnya murtad, ini keluar daripada Islam, confirm. Kalau murtad maka batallah puasa. Dan yang ni yang kita nak cerita tadi, mengeluarkan mani dengan sengaja juga membatalkan puasa. Jadi kita kena pesan dengan anak-anak kita, anak-anak lelaki, anak perempuan, kalau mandi tu hati-hati sikit. Dia kalau mandi, kita mandi sabun kan membersihkan, kita kan sabun semua tu badan kita kan. Dekat melalai tu jaga, dekat kawasan kemaluan wanita tu jaga. Takut kalau digosok dengan sabun dia menimbulkan, dengan izin, saya sebutkan izin rangsangan. Jadi takut tak boleh terkawal, akhirnya berlaku perbuatan mengeluarkan mani dengan sengaja. Juga dalam keadaan-keadaan yang lain lah. Allah Allah. Ustaz, kalau kata ni satu soalan lah, awak tanya pula saya, Ustaz, kalau saya ni orang perempuan muda tanya, kalau saya tengok filem siang, tengok filem tu madam tak ada waktu nak tengok channel kerama, dia tengok filem siang-siang, tengok cerita HBO, tiba-tiba filem tu tayang babak-babak yang romantikan diamor, romantikan diamor wa erotika, lelaki dengan perempuan mencium ke apa, tiba-tiba dia naik syahwat dan keluar air mani, batal tak puasa? Hukumnya tidak selagi tak keluar air mani tidak batal. Kalau sengaja lah, air mani dengan sengaja lah. Kalau tak sengaja lain cerita. Misalnya kata suami kita kan, dia tidur siang, tidur
Lepas tu dia jaga. Tadi rasa kabel lekat pusing. Bila dia jaga tengok kabel lekat tu ada tompok air. Kita bau-bau, ni bau air mani ni. Maknanya dia keluar air mani ketika tidur kan. Batal tak puasa? Tak batal. Sebab dia tidak sengaja. Yang membatalkan ialah sengaja. Itu batal Wallahu a'lam. Baik, perkara-perkara sunat dalam ibadah puasa. Pertamanya menyegerakan berbuka puasa. Jadi Nabi SAW pernah mengatakan, ya, segerakan kamu berbuka dan lewatkanlah kamu waktu bersahur. Berbuka cepat dah. Tapi itulah setengah orang dia tak faham kan. Macam saya sebut dia lah, bila Allah tak akbar dengan Allah, benar tu, nak segera benar. Maksudnya menyegerakan tu berbuka sebaik azan je, jangan tak. Terus kita berbuka walaupun dengan sebiji tamar. Ini ada tak buat lawak. Saya kata lawak bodoh lah. Dia kata makan kurma ketika berbuka puasa tidak menyihatkan, memudaratkan kesihatan. Saya kata ustaz ni nak buat lawak bangang ni. Saya kata dapat cakap kan? Kalau dia kena beza. Dia kata ni sebab apa kurma ni ada macam-macam, kurma ayam, kurma daging. Itu kurma, bukan kurma. Kurma tu tamar. Kurma tu itu dia lauk kurma tu. Kurma ayam, kurma daging, kurma daging kambing tu, itu memanglah kalau buka dengan kurma tu, lauk kurma tu memanglah memudaratkan tubuh badan. Tak pasal-pasal je kita pergi BP naik. Betul lah kolesterol kita melonjak. Betul lah. Yang disebut ialah kurma. Buah kurma tu tamar lah. Jadi nak buat lawak tak kena gaya. Saya tepih je tu orang tanya saya tepih. Ni ustaz ni buat lawak bangang ni. Nak buat lawak pun tengok lah, jangan buat lawak bangang kan. Sebab kita faham. Tak tahulah kalau di Perak ni, tapi kami di sebelah tu ada beza. Walaupun ejaan sama, K-U-R-M-A, kurma, K-U-R-M-A, tapi sebutan lain. Kalau buah tu buah kurma, kalau lauk kurma. Itu dia lain. Tapi di sini saya tak pastilah, mungkin sebutannya sama kot. Itu sebab ustaz tu buat lawak. Tapi kami sebut lauk kurma. Kalau kurma, buah kurma. Kalau lauk kurma. Jadi beza. Dia kata lawak bangang kan. Saya punya pemahaman lah kan. Tapi dia kata bukan kurma. Tamar kurma beza tak? Sama? Beza ke tak? Kurma dengan tamar beza? Sama, itu je. Cuma tamar dalam bahasa Arab, kurma dalam bahasa Melayu. Itu je. Itu saya kata lawak bangang tu. Berbuka dengan kurma tidak memudaratkan. Serta malah ia merupakan amalan sunnah. Yang mudaratnya ialah berbuka dengan lauk kurma. Itu dia. Mula-mula terkam lauk kurma dulu. Memang itulah ada setengah-setengah masjid surau. Kita buat macam mana? Kita buat dua. Satu, kita buat berbuka, iftar. Di atas meja cuma ada kurma dengan kuih-kuih manis saja dan air teh ataupun air mineral. Lepas tu sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib baru dihidangkan nasi berlauk. Itu dia. Itu bukan iftar, itu namanya makan malam. Itu bukan iftar. Berbuka yang sikit tadi. Yang kurma dengan kuih lopis, kuih lapis, kuih karipap dengan apa ni, dengan air teh, itu berbuka. Maknanya akak boleh lazimkan macam tu. Boleh buat macam tu di rumah. Kita buka kurma dulu sikit, air kuih sikit, lepas tu kita maghrib, lepas tu baru kita makan. Memulakan berbuka puasa dengan buah tamar. Ni tadi sebut ni. Buah tamar tu bahasa Arab buah tamar kan, tamrah. Jika tiada, bolehlah digantikan dengan air. Jika tiada juga boleh digantikan dengan juadah manis yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, membaca doa sekurang-kurangnya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu dia doa Tang doa ni pun jadi pening kat setengah orang. Tak Google lah, saya sebut tadi kan, tak Google. Dia kata doa ni tak betul ni. Kamu mana pandai doa